بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif, dan ini bahagian situ kan? Dan ini bahagian daripada ilmu, yaitu samaratul amal dengan Alkitab dan As-Sunnah, yang bersih ia daripada syawaibin nafsi dan hawa, dan mulahazati siwa, yang disertakan dengan taqwa, serta mujanabatin da'wah, dan tidak akan bersedia oleh seorang hamba bagi ini al-faid al-ilahi dengan tiada riadah yang qati'ah bagi usul syahwat, serta tawajjuh yang daim kepada Allah Ta'ala pada qawalibil ibadat. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita kesemua. Jadi pada pagi ini kita akan membicarakan tentang beberapa istilah. Hari ini tuan-tuan kena ambil tahu istilah. Dan dalam istilah itu insya-Allah ada isyarat-isyarat dia. Baik.
untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, bahawa kitab yang ada di hadapan tuan-tuan ini, puan-puan ini, dan kita panggil, nak baca boleh baca, nak tulis boleh tulis, dan nak ambil tahu boleh tahu, tapi nak mengerti tak boleh. Sebab tahu dengan erti lain. Banyak orang tahu tapi tak erti-erti. Baik. Jadi untuk mengerti dan untuk nak memahami kitab ini, tak dapat tidak kena tahu istilah, dan kena tahu syarat-syarat dia untuk nak memahami dia. Maka hari ini kita kena belajar dahulu beberapa istilah. Lepas itu dalam istilah itu ada isyarat-isyarat dia untuk kita nak faham kitab ini. Kan? Macam yang kita mengaji lah juga, kita mengaji fiqh, kita kena tahu istilah-istilah fiqh. Begitu juga kalau kita pelajari ilmu tauhid, maka kita kena mengetahui istilah-istilah ilmu tauhid. Apa ilmu pun dia ada istilah dia. Baik tuan-tuan, tengok hari ini dia ada berapa istilah. Tuan-tuan tengok, satu, kita bilang dulu. Satu, samaratul amal. Itu satu, itu dalam itu sebut kan. Ini bahagian daripada ilmu, iaitu samaratul amal. Itu satu. Kita kira dulu. Kemudian yang kedua, bersih daripada syawaibin nafsi dan hawa. Syawaibun nafsi dan hawa, itu dua. Dan yang ketiga, mulahazatus siwa. Itu tiga tu, mulahazah as-siwa. Dan kemudian yang seterusnya iaitu mujanabatin da'wah. Mujanabah ad-da'wah. Dan yang seterusnya al-faidul ilahi. Al-faidul ilahi. Dan yang berikutnya iaitu usul syahwat. Usul syahwat. Dan yang seterusnya iaitu tawajjuh yang daim. Lepas tu qawalibil ibadat. Itu berapa istilah yang kita nak belajar hari ini? Dekat 10 istilah tu. Dekat 10 lah kita kira-kira tengok. Itu sikit ya, baru banyak lagi yang kena tahu. Tapi tak apalah, kita dapat tahu ni pun tak apa dah. Baik, maka kita tengok sekali lagi ulang serta kita terangkan. Kata muallif kita hafizahullah ta'ala, dan ini bahagian daripada ilmu. Ini ilmu yang kita pelajari ini tuan-tuan, masuk dalam bahagian ilmu apa? Iaitu dia kata samaratul amali, dengan Alkitab dan As-Sunnah. Samaratul amal, asal makna samarah tu buah. Tapi sini kita terjemah dengan mana hasil. Hasil tu panggil samarah, hasil dia. Hasil artinya ilmu yang kita pelajari ini ialah
hasil daripada kita beramal dengan Al-Quran dan hadis. Kalau seorang itu tidak beramal dengan Al-Quran, tidak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan dapat hasil. Kerana apa? Beramal dengan Al-Quran, beramal dengan hadis Nabi itu ibarat pokok. Kita tanam pokok, insya-Allah lah dapatlah buah dia, dapat hasilnya, dan hasilnya itu insya-Allah sedap, enak, lazat dimakan. Faham tu dulu. Ini semua bahasa kiasan. Kita tak tanam pokok, nak makan hasil ke mana? Jangan buatlah yang buruk, sudahlah. Kami tak gaduh tanam, beli tepi jalannya. Beli tepi jalan ni nasib lah kan. Kalau beli buah durian tepi jalan, silap-silap kena ulat. Kadang silap-silap buruk, dia masam, dia tak elok. Macam itulah juga tuan-tuan. Mengaji tak mau, ambil kat Google saja. Alah nasib lah. Yang betul-betul lah, yang tak betul, tak betul lah kan? Maka ilmu ni tak boleh tuan-tuan, dia kena ambil daripada guru ke guru. Dia mesti ada sumber dia, mesti ada tempat ambilan dia kan? Baik, kalau begitu tuan-tuan, ilmu yang kita nak pelajari ke depan ni yang ada dalam kitab ini ialah hasil daripada kita beramal dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga beramal dengan apa yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau orang tanya kita mana dalil, ini panjang cerita. Ringkasnya gitulah. Kan? Contohnya tak tanam pokok, nak makan buah lah ke mana? Kena tanam pokok dulu baru boleh makan buah. Adatnya begitu. Baik. Boleh faham tu? Tak payah hurai panjang. Tu panggil samaratul amal, artinya buah atau hasil daripada amalan. Bila kita beramal, insya-Allah kita dapat hasil. Maka di antara ayat Al-Quran yang mengatakan kita ini kena beramal dulu, nak beramal kena ada ilmu, lepas tu beramal. Setelah beramal kita dapat memahami rahsia ini. Ayat yang selalu kita duk baca, iaitu ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang banyak kali dah ayat tu. Takutlah oleh kamu kepada Allah, mana bertakwa, buat segala yang disuruh oleh Allah, tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Tuhan kata wa yu'allimukumullah, Allah Ta'ala akan ajarkan kamu ilmu yang kamu tak tahu. Ni mana kena mengaji, kemudian kita beramal dengan apa yang kita mengaji, dapatlah hasilnya. Beli benih kan, tapi tak tanam benih, dapat tak buah? Tak dapat buah. Kita beli benih, balik tanam benih, lepas tu jaga benih itu bagi elok, siram dia, baja dia, jaga dia lah. Dia semakin membesar, akhirnya dia mengeluarkan buah, dan buahnya itu kita boleh makan, enak, sedap, azat. Itu dipanggil proses apa? Kerja, menjaga. Kerja tu namanya amal. Maka hasil daripada amal tu kita dapat buah.
maka hasil itu dinamakan dia samaratul amal, buah amal. Itu nak bagi faham konsep tu satu. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, kita syarat nak dapat ilmu ni lagi, ni dia bagi syarat ni, amal dengan Al-Quran, amal dengan Sunnah, tapi amal tadi mesti yang bersih. Tengok pula kitab, yang bersih ia yang amal tu daripada syawaibin nafsi dan hawa. Syarat nak dapat tu. Jadi kalau orang petikai, kami beramal dengan Quran, kami beramal dengan sunnah Nabi SAW, tapi pasal apa kami tak faham rahsia ilmu ini? Nak jawab kena. Nak jawab lagu mana? Ada orang beramal dengan Quran, beramal dengan sunnah Nabi SAW, tapi tidak memahami rahsia ilmu ini. Jawabnya apa? Ni syarat yang kedua tidak ada. Kerana kita beramal dengan Quran cantik dah, beramal dengan hadis Nabi pun cantik dah, tetapi amalan kita itu masih lagi bercampur dengan hawa nafsu. Jadi syarat nak dapat untuk nak memahami ilmu ini, syarat yang kedua ni, mesti bersih, suci daripada syawaibin nafsi. Apa makna syawaibin nafsi? Segala campuran nafsu. Syawaib jamak bagi syaibah. Syaibah itu campuran. Syawaib artinya segala percampuran nafsu, dan juga hawa. Maka orang itu kalau dia beramal banyak mana sekalipun, kan, tapi dia ada nafsu, dia campuran dengan nafsu tujuan yang lain, maka dia tak akan dapat memahami rahsia ilmu ini. Sebab itu banyak, kan, kita kata banyak ahli ilmi yang terhijab, banyak ulama-ulama zahir yang terhijab dengan ilmu ni, kerana mereka beramal tapi ada campuran nafsu. Lagu mana yang kata beramal dengan campuran nafsu? Lagu ni lah, senang sikit. Zaman dulu tak ada telefon. Zaman sekarang ada telefon, ada macam-macam, kan? Zaman dulu ada telefon, tak ada telefon, jadi kita beramal tak ada siapa pun yang tahu, kan? Tiba-tiba mai hari ni ada telefon, kita pun ada telefon, kita beramal 30 tahun, 40 tahun dah beramal. Maka iblis datang, hang beramal 30 tahun dah, takkan tak bagi tahu ke orang? Beli telefon, masuk telefon, aku ni semenjak 30 tahun dulu sampai hari ni tak pernah lagi tinggal tahajud. Masuk habis telefon, habis syawaibun nafs. Itu ada campuran dengan nafsu. Nafsu kita nak kepada kemasyhuran, nafsu nak kepada pujian orang, nafsu nak kepada orang letak title kat kita, weh 30 tahun tahajud no, wali besar apa ni, gitu. Cerita buat-apa ke orang, sedangkan benda tu Allah Ta'ala tahu dah, tak payah duk bagi tahu ke orang lah. Habis syawaibun nafs.
dan hawa. Inilah tuan-tuan kan. Itu sebab dan punca kita ini tidak dapat memahami rahsia-rahsia ilmu hakikat yang dalam-dalam, yang halus, kerana kita nak kita ini dikenali, dimasyhurkan dan sebagainya lah. Itu contoh saja. Yang lain daripada tu banyak lagi lah. Contoh seperti kita kata, aku tak mau cerita amalku dekat orang, aku tak mau cerita amal kebaikanku pada orang, tetapi orang panggil kita beramal tadi ni kerana Allah, tapi ada juga kerana yang lain daripada Allah. Contoh seperti kita beramal kerana nak murah rezeki, syawaib. Dia semayang duha kerana nak murah rezeki, tu ada campuran syawaib. Benda ni kena bersih sungguh, kena bersih sungguh. Mengaji tasawuf ni tak lain tak bukan ialah nak menyucikan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela. Apa lagi? Itu syawaib, bentuk syawaib. Kita beramal kerana riak, riak tu syawaib. Beramal kerana sum'ah, ujub dan sebagainya, itu syawaibun nafs. Allahu Akbar. Haluskan benda ni. Baik. Lepas tu itu kita faham dah dua. Lepas tu dia sebut dan mulahazatis siwa. Artinya nak dapat memahami ilmu ini mesti beramal dengan Al-Quran dan hadis. Amal kita tadi mesti suci, bersih daripada campuran nafsu dan hawa, dan juga mulahazatis siwa. Mulahazah tu siwa maksudnya memandang selain daripada Allah. Mulahazah tu makna memandang, siwa iaitu lain daripada Allah. Jadi lagu mana? Contohnya gini, kita beramal ini kerana orang tu, kerana kawan ni, kerana itu ini, tu mulahazah siwa. Hati kita ini pandang dan ingat kepada yang lain pada Tuhan. Oh, aku beramal ini nak supaya orang pujiku, supaya orang kata dekat aku saleh, alim, wara, abid dan sebagainya. Itulah pandang, supaya orang pandang kita gitu. Itu mulahazatus siwa. Jadi kalau kita beramal begitu, walaupun dengan Al-Quran, walaupun dengan hadis, tapi ada tujuan yang lain, atau dalam bahasa yang lain juga ulama sebut li gharadin fasidin, kerana ada tujuan yang fasid, dan maka itu kita tak akan memahami rahsia ilmu ini. Maka tak peliklah kalau banyak orang mengaji, banyak orang beramal, tapi dia masih lagi terhijab kerana benda-benda ni. Amalan kita ada campuran, amalan kita ada pandangan kepada orang lain. Kita nak supaya orang pandang, tilik kepada kita, orang berhadap kepada kita. Habis ada apa? Jadi mengaji tasawuf ni untuk nak cuci benda tu, nak buang, nak kikis daripada hati kita benda tu. Hanya kita buat semuanya semata-mata kerana Allah saja, bukan kerana lain tak.
Ini mengaji tasawuf namanya. Baik. Itu berapa? 3 kan? Semua tu mesti yang disertakan dengan taqwa. Itu tak dapat tidak. Pasal apa dia kata yang disertakan dengan taqwa? Kerana taqwa itu adalah kunci. Taqwa itu adalah kunci. Dan nak masuk kepada sesuatu yang terkunci, kena ada anak kunci, password dia. Telefon pun ada password kan. Tambah nak masuk ke ilmu ni, ada anak kunci dia. Bukan boleh masuk terjah lagu tu ya, tak boleh kan. Kalau masuk terjah tu pun dah salah dah, tak ada adab. Nak masuk ni kena ada adab kan. Tak boleh dengan biadab, kena ada adab dia, tata susila dia. Tak boleh masuk gitu-gitu ya. Maka anak kunci untuk nak mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat ialah at-taqwa. Itu yang disebut oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu anhu, katanya taqwal ilah miftahu kulli sa'adah. Taqwa kepada Allah Ta'ala itu adalah merupakan anak kunci bagi setiap kejayaan, setiap kemenangan, setiap kebertuahan, setiap keuntungan. Anak kuncinya ialah taqwal ilah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara kemenangan itu apa tuan-tuan? Iaitu kita dapat faham ilmu. Itu kejayaan. Kerana banyak orang ada ilmu tapi dia tidak faham ilmu. Macam tu. Banyak ada. Orang baca Quran banyak ada. Banyak Quran kan. Tapi faham tak? Tak banyak. Itu satu pintu kepahaman, satu pintu kejayaan, memahami Al-Quran. Demikian juga di sini, kalau nak memahami ilmu ni, salah satunya anak kuncinya taqwa yang kita baca tadi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan begitulah juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sabda apa? Man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah Ta'ala akan anugerahkan kepadanya ilmu yang dia belum tahu. Ini kejayaan. Allahu Akbar. Banyak lagi dalil-dalil yang lain. Tak payahlah kita sebut dalil. Lepas tu ulama' menyebut kan, siapa macam nak sambut maulid Nabi lah. Nak sambut maulid Nabi ni tak perlu kepada dalil yang sahih, tetapi perlu kepada hati yang sahih, hati yang sihat, hati yang baik. Ini pun gitu juga ilmu ni. Tak perlu pada dalil-dalil yang banyak, yang perlu nak hati yang sihat, yang suci, yang baik. Dia terima ke semua kalau baik. Baik. Kemudian tuan-tuan, dan ini juga paling besar, mana seorang itu nak dapat memahami ilmu ni, mesti satu lagi, mujanabatun dakwah. Tuan-tuan tengok kitab tu, disebut yang disertakan dengan taqwa serta mujanabatun dakwah. Apa makna mujanabah? Mujanabatun dakwah artinya menjauhkan dan meninggalkan dakwaan.
kita tidak boleh mendakwa diri. Itu maksud tinggal dakwah. Kan zaman sekarang ni banyak orang duk dakwa kan, aku alim, aku pakar, aku ke semua aku. Itu dakwah dipanggil kan, itu dakwah. Aku pandai kan, aku cerdik, apalagi aku belaka. Nak kata apa lagi? Sampai makan pun kata aku makan. Macam tu kan. Kita ni dakwah belaka. Orang kita ni paling kuat ialah dakwah. Saya dakwah tu. Maka ilmu ni untuk nak masuk di dalamnya kena tarkud da'awi. Itu hakikat tasawuf. Kerana hakikat tasawuf itu tarkud da'awi, meninggalkan dakwah da'wi. Aku. Di situ. Kalau duk dakwah, saya tak ada orang yang pandai, jangan saya. Tak ada orang alim, jangan saya paling pakar sekali. Habis. Tak akan dapat memahami hakikat. Tengok, pasal apa iblis? Dia ada ilmu, tapi dia tidak dapat memahami hakikat ilmu kerana dakwah. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Gitu. Nabi Musa alaihi salam ditakdib, diajar adab oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Musa alaihi salam ini pergi lagi belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam. Kerana apa? Dakwaan. Kerana umat kaum Nabi Musa alaihi salam pernah ditanya, wahai Nabi Musa, siapakah yang paling alim sekali? Nabi Musa kata, aku orang paling alim sekali. Tak ada orang alim dah. Maka Allah Ta'ala takdibkan, ajar adab pada Nabi Musa alaihi salam. Hei Musa, pergi kepada Khidir, pelajari dengan dia. Pasal apa pergi? Kerana nak ajak, hei Musa, ada lagi orang lebih alim daripadamu. Tengok. Jangan kita buat perkara-perkara ataupun jangan kita mengaku diri. Sebab tu tasawuf dia kena mujanabah ad-da'wah, meninggalkan atau menjauhkan dakwah diri. Jangan duk dakwah. Pasal yang duk dakwah, soalnya kita bukan tahu siapa yang lebih lagi kan. Sedangkan dalam Al-Quran pun Tuhan sebut wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu tu ada lagi orang yang lebih ilmu. Kalau bahasa sastra ni orang kata apa? Di atas langit ada lagi langit. Itu bahasa sastra kan. Di atas langit ada lagi langit. Langit pertama ada langit kedua ada lagi langit ketiga, seterusnya sampai ke atas. Orang alim, kalau kita rasa kita alim, ingat ada lagi orang yang alim padaku kan. Kenapa kita nak mendakwah ni? Habis. Orang dakwah ni ialah orang jahil dengan diri. Kalau dia kenal diri dia tidak ada dakwah. Tak ada dakwah, tengok kan. Habis. Dari tasawuf, dia meninggalkan dakwah. Di situ baru kita akan dapat memahami rahsia ilmu ini. Hati ingat tuan-tuan, tu isyarat semua tu.
Nak faham ilmu ini, pertama kena beramal. Yang kedua, beramal tadi mesti bersih, tak ada campuran dengan hawa nafsu, dan jangan pandang kepada makhluk. Mesti yang ketiga seterusnya, mesti amal tadi disertakan dengan taqwa, dan seterusnya mesti kena menjauhkan diri daripada dakwah. Tak ada dalam kuliah duha Masjid Sultan Abahiyah ni aku orang yang rajin sekali mengaji. Habis kawan tu canai satu dunia. Tak sah duk dakwah lah. Kita bukan tahu ada lagi orang yang lebih daripada kita. Contohnya misalnya tinggalkan dakwah. Lepas itu dia kata, dan tidak akan, tengok kitab balik, dan tidak akan bersedia. Bersedia tu kita panggil apa? Isti'dad. Ini istilah yang kita terjemah terih. Kalau tak terjemahnya istilah dia panggil al-isti'dad. Al-isti'dad. Isti'dad ni maksudnya persiapan, persediaan. Itu mana isti'dad. Jadi tuan-tuan, cuba kita tengok, nak cerita tentang isti'dad ni lagu mana? Bukan isti'adat. Isti'adat tu lain. Itu kita panggil apa tu bahasa kita isti'adat raja. Itu ada protokol ya nak. Bukan yang tu, itu lain. Ini isti'adad. Isti'adad ni satu persiapan atau satu persediaan. Contoh kita kata, kita bila kita nak sambut sesuatu kan, macam orang lah nak sambut menantu, apa persiapan dia? Ni kita nak sambut menantu ni, contoh. Ini kita ni nak sambut maulid Nabi ni, apa persiapan kita untuk nak sambut maulid minggu depan? Mesti kita ada persiapan kan? Kalau tak ada persiapan, boleh tak nak sambut? Pada adatnya kata tak boleh sambut. Demikianlah seorang itu nak menerima fayd ilahi tu ke depan tu, tidak akan bersedia bagi seorang hamba bagi ini al-faydil ilahi. Al-fayd al-ilahi maknanya apa? Limpah kurnia Tuhan, limpah kurnia ilahi, anugerah ilahi atau pemberian ilahi. Terjemah satu makna, limpah kurnia Allah, pemberian Allah, anugerah Allah, atau boleh juga kita sebut hadiah Allah. Hadiah Allah kan tuan-tuan, seorang itu nak terima pemberian Allah, kalau dia tidak ada isti'adad, tidak ada persiapan, dia mampu tak nak terima? Tak mampu menerima. Cuba tuan-tuan tengok kan? Cuba tuan-tuan tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada mula-mula turun wahyu, Nabi kita nak terima wahyu, apa jadi dekat Nabi? Apa jadi dekat Nabi? Nabi kita balik demam. Malaikat turun. Ini cerita dalam Sahih Bukhari, awal kitab, iaitu dalam tajuk awwalu ma budi'a, ataupun dipanggil bad'ul wahyi. Sahih Bukhari, bad'ul wahyi, permulaan turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahyu ni berat tuan-tuan, bukan ringan. Wahyu ni berat kan, bukannya ringan. Itu kata wahyu.
Berat. Nabi kita waktu nak turun wahyu, malaikat Jibril alaihi salam peluk Nabi kita, gegak, takut, bergetar manggil kan. Maka Nabi orang panggil Jibril kata iqra. Nabi kata ma ana biqari'in, ma ana biqari'in, iqra ma ana biqari'in, bacalah wahai Muhammad. Nabi kata ma ana biqari'in ay ma ahsanul qira'ata, yani aku tak pandai baca, aku nak baca aku mana. Maka Nabi kita balik di rumah demam, sehingga Nabi kata kepada isterinya, zammiluni, 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 selimutlah aku, selimutlah aku, selimutlah aku. Ketak, kejut Nabi kita mah demam. Pasal apa demam? Kerana Nabi kita pada masa tu belum lagi ada isti'dad, persiapan. Tapi setelah Nabi kita ni ada persiapan, malaikat Jibril alaihi salam waktu orang wahyu tak ada apa dah. Nabi kita boleh terima dengan elok, sambut dengan elok. Apa kita tengok kan? Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rupa asli, rupa yang asal bagi malaikat Jibril alaihi salam, Nabi kita jatuh pengsan juga. Iaitu mana? Jibril alaihi salam merupakan wajahnya yang asal, dia ada 600 sayap. Satu sayap saja antara masyrik dengan maghrib, timur dengan barat, tu baru satu sayap. 600 sayap tu. So, Nabi kita tengok-tengok pengsan. Pasal apa Nabi kita pengsan? Tidak ada isti'dad, tidak ada persiapan kan. Baik, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi persiapan, persediaan, iaitu dengan dibelah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Tuhan perlihatkan malaikat Jibril ni rupanya yang asal sekali lagi di Sidratil Muntaha. Kayak Quran tu, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Maka Nabi kita tengok sekali lagi pada malaikat Jibril dengan rupa yang asal di sisi Sidrah Al-Muntaha. Nabi kita tak pengsan dah. Pasal apa? Pasal ada isti'dad. Itu faid ilahi. Seorang itu kalau tidak ada isti'dad, persiapan, persediaan, bagaimana dia nak menerima anugerah Tuhan? Tak boleh. Kita kena ada persiapan. Nak terima ilmu ni mesti ada isti'dad, persiapan. Kalau tidak, dia tak boleh kan? Tak boleh. Pai orang tanya pula, apakah isti'dad itu? Ini tuan-tuan kena ambil, kena cari. Kalau tak ada, kena cari. Kalau cari ada dah, tapi tak buat lagi. Kita ni kadang-kadang ada dah kan, tak buat lagi. Meraih ada, tapi tak masak nasi lagi. Tak jadi. Janganlah gula kopi ada di dapur. Ada gula, ada kopi, ada susu, ada semua ada. Tu awak tak buat, malas. Macam mana nak minum susu? Barang ada dah, tapi kita tak buat, malas kan. Tak boleh juga. Macam tu ni pun. Abang kan ilmu pun tak ada kan? Semua ada, tapi tak buat, tak amal. Bila tak beramal, tak ada isti'dad.
Tak ada persiapan untuk nak menerima faid ilahi, nak menerima anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isti'adat dia tuan-tuan? Isti'adatnya 3 saja. 3 saja, tak banyak. Apa dia? Isti'adat yang pertama, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isti'adat. Pasal apa kita kata zikrullah itu isti'adat, persiapan? Jawabnya tuan-tuan, kerana zikir itu penyuci. Dia adalah penyuci dan pembersih, kan? Kerana ilmu ini ilmu yang suci, ilmu ini ilmu yang bersih. Maka yang suci, yang bersih, dia tidak akan duduk dan tidak akan bertempat pada tempat yang kotor. Dia akan duduk, dia akan singgah, dia akan bermukim, bermustautin pada tempat yang suci, tempat yang orang panggil bersih, iaitu hati yang suci, hati yang bersih daripada kekotoran sifat-sifat tercela. Maka untuk nak menyucikan kekotoran sifat itu mesti dengan zikrullah, zikir pada Allah. Maka zikir itu isti'adat, itu persiapan, persiapan kita untuk menerima faid ilahi, untuk menerima anugerah Tuhan. Siapa yang balik berzikir tak akan dapat anugerah ni. Baik, maka saya nak bagi ataupun nak tunjuk bagi panduan kepada tuan-tuan, kan? Nak berzikir, zikir ni dia ada 2. Ada zikir dengan makna menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, seterusnya. Itu zikir dengan makna menyebut, zikir lisan. Yang kedua panggil zikir dengan makna mengenang. Ada juga zikir dengan makna mengenang. Ya, zikir dengan makna mengenang itu maknanya musyahadah. Itu zikir hati, zikir qalbu. Hati kita dok mengenang Allah, syuhud perbuatan Allah, syuhud dan sifat-sifat Allah, syuhud Allah Ta'ala jua yang ada. Lidah tak ada sebut, tapi hati kita duduk pandang, ingat. Itu orang panggil mengenang. Mengenang, faham kan tu bahasa kita, kan? Hang duk buat apa, duk diam tu, aku duk kenang anak aku. Anak duk di luar negara, duk kenang lama tak balik. Contohnya, bila tak balik nak balik, aku kira nak pi tinggal mengaji. Tu kita lemah tang tu. Lemah tang tu, kita kalah tang tu lah. Orang mengenang Allah, Allah tak tinggal kita. Tuhan sebut dalam Quran, fazkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat kat aku ingat kat kamu. Ni kita ingat kat anak, anak tak ingat kat kita. Baik, aku tak ingat kat dia. Aku ingat kat orang yang ingat kat aku. Bila aku ingat dia, siapa? Allah. Aku ingat Allah, Allah ingat aku. Fazkuruni azkurkum. Anak bukan nak ingat kat kita, cucu pun nak kita duk ingat kat depa. Adakah kebunca? Nah. Ingat ke Allah, mengenang Allah, Allah ingat ke kita. Sebab tu Al-Imam Sabit Al-Bunani dia berkata,
Aku tahu ketika mana Allah Ta'ala ingat kat aku. Aku tahu ketika mana Tuhan ingat kat aku. Orang tanya dia, waktu mana Tuhan ingat kat kau? Waktu kita ingat kat Tuhan lah. Waktu kita ingat kat Tuhan, waktu tu Tuhan ingat ke dia. Mana dalil? Fazkuruni azkurkum. Ingatlah pada aku, pasti ku ingat pada. Ni dalil dia. Jadi kalau kita nak Tuhan ingat ke kita selalu, kita kena ingat dia selalu. Tuan-tuan, bila orang ingat kat kita ni, orang nak bagi dah, bagi. Tengok macam orang teringat kita, mai musim durian, mai buah durian. Awak mai kat saya, teringat kat ustaz. Dia tak hantar buah durian tu, tak ingat lah tu. Kan. Mai musim buah petai, mai buah petai. Awak punya buah petai, saya teringat kat ustaz, sebab ustaz suka makan sambal petai. Mai pergi buah petai. Tu mana dia prihatin, dia faham. Oh, ustaz ni dia suka ni. Ustaz Helmi dia suka makan yang bagi kat Ustaz Helmi ni. Contoh. Tu orang teringat tu. Main musim buah muatan pula teringat. Oh, teringat kat Ustaz. Nak pergi bagi kat Ustaz. Tu mana teringat. Kan? Teringat. Kenang. Ketika tu. Jadi kita ingat kepada Allah. Allah ingat kita, maka ingat Allah itu Tuhan anugerah. Anugerah tu namanya faid ilahi. Itu anugerah Allah. Tuhan bagi ilmu kepada kita. Tuhan ilhamkan, campakkan asrar-asrar, rahsia-rahsia ilmu laduni ke dalam hati kita. Allah buka ma'arif ilahiyah, makrifat ketuhanan ke dalam hati kita. Ini yang pertama, kita panggil isti'dad. Yang kedua, kan saya bak 3 tadi kan, dah 3. Yang kedua, untuk kita nak dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu musahabah atau mujalasatus salihin, berdamping atau bersekedudukan di dalam satu majlis bersama orang-orang salih dan orang-orang yang mengingati Allah. As-salihin mana az-zakirin, orang-orang yang mengingati Allah. Apabila kita duduk bersama dengan orang yang ingat Tuhan, kita pun ingat kepada Tuhan juga. Maka ketika kita mengingati Tuhan, ketika itu rahmat Allah akan diturunkan. Seperti mana kata Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, wa 'inda zikri salihin tanzilur rahmatu. Ketika mana kita menyebut nama orang saleh, ketika tu rahmat akan turun. Tuan-tuan, itu kita sebut nama orang saleh. Contoh seperti kita sebut nama Syekh Abdul Qadir, contoh, rahmat dah turun. Bagaimana kalau kita sebut Sayyidus Salihin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat akan turun lagi. Bagaimana kalau kita menyebut pemilik rahmat tu, Allah, kan? Rahmat akan turun lagi. Bila rahmat Tuhan turun, Masya Allah, terbuka tuan-tuan rahsia-rahsia ilmu ini. Itu isti'adad, dipanggil persiapan. Lepas tu yang ketiga, persiapan dia ialah jaga atau pelihara
anggota kita ini jangan biar berluas-luasa berbuat dosa maksiat kepada Allah Ta'ala. Jaga mata, jangan memandang kepada yang haram. Jaga telinga, jangan mendengar yang haram. Jaga lidah, jangan bertutur berbicara pada benda yang haram. Seterusnya lah anggota-anggota zahir ni. Ini isti'dad. Apabila kita ada persiapan, insya-Allah ada harapan untuk nak dapat limpahan Tuhan. Maka limpahan Allah itulah dikatakan dia al-fa'iq al-ilahi. Itu istilah kitab. Tidak akan bersedia bagi seorang hamba bagi ini al-faid al-ilahi, anugerah Allah, dengan tiada riyadhah yang qati'ah bagi usul syahwat. Riyadhah kan kalau bahasa komunikasi hari ini ia panggil sukan lah. Dan juga riyadhah kalau ikut bahasa pelajaran maknanya matematik. Itu bahasa pelajaran matematik. Takkan nak belajar matematik boleh faham ni kan? Takkan nak bersukan boleh faham ilmu ni, tak boleh. Jadi riyadhah pada bahasa sufi tasawuf maknanya ialah latihan, latih to be. Dia kena latih to be. Dia kena berlatih to be, latih to be, latih to be. Apa benda pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kemahiran mesti kena berlatih. Seorang itu kalau tak melatih to be, dia tak mahir dan dia tidak menguasai. Tapi kadang-kadang seorang itu menguasai tetapi tak mahir. Dia lain. Macam orang belajar silat lah. Dia belajar silat kan? Tapi dia tak melatih silat. Adakah dia akan mahir silat? Tak. Sebab tu tuan-tuan kan? Bila kita nak bagi mahir, kena latih to be. Tengok orang belajar tomoy kan? Tiap-tiap hari duk main siku, main apa orang panggil kick, side kick. Side kick ni tendangan sisi. Kalau flying kick itu tendangan terbang. Terbang. Ni side kick atau seumpamanya. Bila tiap-tiap hari dia duk main, duk asah. Mahir tak dia? Mahir. Kan? Mahir. Macam itulah juga dengan hati. Hati kita juga perlu riyadhah, kena latih. Latih dengan zikrul qalbu. Allah. Ni sebut lidah ni, cuma hati tu sebutlah hati. Gitu makan. Allah. Kena latih. Bila kita latih, insya-Allah tuan-tuan, barulah kita dapat memahami ilmu ini. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cuba buat. Ini ikut pengalaman. Tuan-tuan bangkit pukul 3 pagi atau pukul 3:30 pagi. Jangan bangkit buat ayat kecil ya saja.
bangkit, ambil sembahyang atau mandi, kemudian ambil sembahyang wudu, bersih diri, sembahyang 2 rakaat tahajud ke apa kan. Lepas tu duduk berzikir, ambil dalam masa sejam ataupun tengah 2 jam. Latih hati kita tu, Allah, 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 sejam. Aku nak buat awal tu, kita tak larat kan. Kalau menyembang 3 jam tak apa, berzikir ni maklumlah 3 minit pun merasa lenguh. Try buat dulu setengah jam. Allah, 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 Allah. Lepas tu bila lama dah boleh, sambung sampai ke 45 minit. Lama lagi sambung lagi, latih sejam sampai tengah 2 jam. Berehat sat. Sebelum subuh tu kita berehat sat 4:30 atau pukul 5, berehat sat. Sat lagi masuk balik, orang panggil zikir, latih balik. Buat selama 40 hari. Tengok, insya-Allah hati tuan-tuan akan bercahaya. Bercahaya dengan cahaya zikir. Ketika itu insya-Allah waktu tu tuan-tuan, waktu pukul 3:30 pagi, pukul 4:30 ini waktu rahmat Allah Ta'ala banyak turun. Tengok dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis, yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusil laylil akhir. Hadis tu panjang. Tuhan kata turun oleh Tuhan kita pada setiap malam ke langit dunia, iaitu pada satu ketika, satu masa, sulusil lailil akhir, 1/3 malam yang akhir. Hadis tu memang kalau orang mengaji dalam usuluddin, orang panggil masuk dalam hadis mutasyabih, hadis yang zahirnya memberi kesamaran, menyerupai dengan yang baru. Sebab dia kata turun Tuhan kita, Tuhan kita turun. Apa makna turun? Turun ni ialah berpindah daripada atas ke bawah. Itu panggil al-intiqal minal a'la ilal adna, berpindah dari atas turun ke bawah. Maka bila kata berpindah ni sifat bagi apa? Bagi jirim. Jadi orang faham kata, oi Tuhan turun, Tuhan ni jirim lah. Itu kalau kita bahas dalam usuluddin. Tapi sini kita tengok pada takwilan ulama. Ulama kata turun Tuhan kita tiap-tiap malam pada 1/3 malam yang akhir. Dia itu turun perintah Tuhan, malaikat Jibril satu-satu. Lepas tu turun rahmat Allah. Ni kita nak ambil tangan ni, turun rahmat. Jadi pada masa tu tuan-tuan, rahmat yang paling banyak sekali yang turun masa tu lah. Tuhan nak tengok siapa yang ingat ke dia, siapa yang buat ibadat kepada dia, siapa yang munajat kepada dia. Sehingga disebut dalam hadis, sesiapa yang minta kepada aku akan tunai dan makbulkan. Kalau dia minta ampun, aku ampunkan. Kalau dia minta apa-apa hajat, aku kabulkan. Bayangkan tuan-tuan. Jadi kalau pada masa tu kita minta, ya Allah, terangkanlah hatiku dengan cahaya zikir kepadamu, insya-Allah hati terang. Tuan-tuan buat 40 hari. Ini pengalaman, cerita pengalaman. Cuba buat tengok, terang hati, penuh dengan nur, cahaya. Aku tak nampak ada nur pun, tak nampak pun engkau pun tak ada nur. Nak nampak kan? Hanya orang yang ada nur saja boleh pandang dalam hati seorang itu ada nur. Kan?
Orang yang tak ada nur tengok gelap pun, tak ada cahaya apa pun. Sebab dia pun tak ada nur. Macam mana nak tengok ada nur? Sebab tu tuan-tuan, kita nak pergi jumpa wali-wali, orang soleh, malu, tak berani. Saya kita tengok kita kelam jenuh. Tak berani nak tengok. Sebab tu kita kena beradab. Mereka pandang dengan nur. Dalilnya mana? Oh, tanya dalil pula. Awak pula tak buatlah, nak ambil kemah lagi, tak apa. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, kan, iaitu mana? Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin, kerana dia memandang dengan cahaya Allah, nurillah. Kan, ini rahsia. Baik tuan-tuan, gitulah nak bagi tahu bahawa ilmu yang kita nak pelajari ini tak masuk lagi ni. Jadi kita kalau nak memahami ke depan apa yang kita nak belajar, kena carilah cahaya. Usahalah buat perkara ini, beramal dengan Al-Quran, hadis. Lepas tu orang panggil bersih daripada campuran. Lepas tu taqwa, dan juga kena menjauhkan diri daripada dakwah, kan? Dan juga mulahazatus siwa. Dan begitu juga kita kena riyadah, kena melatih nafsu kita, hati kita ini, serta tengok kita balik, serta tawajjuh, berbaris sikit. Tu tak berbaris tu, takut salah pergi baca 7 pula. Baca 7 tu boleh gagah lagi, takut pergi baca 7 lah, tu tak kena. Takut baca 7 tu lain. Ni tawajjuh, berbaris sikit lah. Serta tawajjuh. Tawajjuh tu makna berhadap hati atau bertumpu hati yang daim. Daim tu maksud yang berterusan, berkekalan, ya. Mana? Baca dah tadi kan? Gitu. Dengan tiada riyadah yang qati'ah. Qati'ah tu yang memutuskan, yang memotongkan, kan? Yang memutuskan, yang memotongkan bagi usulis syahwat, bagi punca-punca keinginan. Usul tu kita terjemah maksudnya punca-punca syahwat. Punca-punca syahwat, punca-punca kita ini teringin, kan? Apa punca syahwat ni? Apa dia? Punca syahwat apa dia? Punca syahwat tu dunia ada lagi punca dia. Besar sekali, punca yang besar sekali. Apa dia? Hoplah, kelalaian. Itu yang paling besar sekali. Hoplah, kelalaian. Itu punca syahwat. Ialah manusia ni kan bila lupa, dia ikut semua keinginan dia, dia lupa. Dia lupa kata dia tu siapa.
Dia lupa perintah Allah, dia lupa larangan Allah. Lupa. Itu punca berlakunya keinginan nak tu nak ni. Kadang-kadang hak kita nak tu Tuhan larang, tapi oleh kerana nak, lupa kat Tuhan, buat juga, maka berlakulah orang panggil. Itu satu. Dan di antara lagi perkara yang usul syahwat ni, iaitu apa? Iaitu ar-ridha 'anin nafsi. Kena catat lah. Redha daripada nafsu. Kita redha turut nafsu, itu juga punca syahwat, ikut syahwat kan. Sebab tu kita tak boleh ikut nafsu. Lepas tu nak buat kena, kena timbang dan juga letak sukat, ukur sesuatu itu dengan syarak. Nak buat satu perkara, timbang dengan syarak. Nak bertindak satu perkara, ukur dengan syarak, sukat dengan syarak. InsyaAllah bila syarak suruh, tak apa buat lah. Kalau syarak larang, jangan buat, jangan tinggal. Itu punca. Jadi bila kita riadah lagu tu, kita latih, kita latih dia, lalu kita akan potong dia. Itu panggil riadah yang qati'ah, latih tubi yang memotongkan bagi segala usul syahwat. Cuba kita tengok, kita latih hati kita ini dengan zikrullah. Maka bila hati kita sudah terbiasa, mahir dah dengan zikrullah, maka ghaflah hilang tak? Hilang. Sebab ghaflah lawannya zikir. Lawannya zikir. Bila kita melatihkan hati kita itu dengan zikrullah, akan hilanglah ghaflah kan? Sebab ghaflah dengan zikrullah adalah dua yang berlawanan. Bila dua berlawanan, dia tak boleh berhimpun dalam hati itu. Bila kita zikir, hilang ghaflah. Tapi bila kita tak berzikir, maka ghaflah tu mai. Bila ghaflah mai, turut segala syahwat, segala keinginan, redha dengan nafsu. Itulah punca dia. Jadi sebab tu dia suruh kita ni melatih, latih riadah dan mujahadah dengan nafsu. Boleh faham tak tu? Baik. Serta tawajjuh yang daim. Tawajjuh ni makna berhadap hati, tapi berhadap tu daim, yang berkekalan, berterusan atau berpanjangan. Sentiasa tawajjuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil. Pada dia tadi sikit je nak berhabis nak, sikit je sampai station dia. Tawajjuh kepada Allah Ta'ala pada qawalibil ibadat. Tu istilah juga tu. Jadi kesimpulannya begini, semua perkara tadi ni beramal dengan kitab dan beramal dengan hadis, dan juga kita ini bersih daripada campuran nafsu dan hawa. Lepas tu pula beramal pula dengan serta mujanabah dakwah, meninggalkan dakwah dakwi kan. Semua tu untuk kita buat persiapan, persediaan untuk menerima faid ilahi. Semua tu tuan-tuan mesti kena mengikut qawalibul ibadat. Apa dia qawalib ni? Dia begini. Kita pergi berkarabu. Di berkarabu tu kan ada macam-macam.
kuih bahulu. Ada kuih bahulu rupa dia kerang. Ikan mai. Ada lagi yang bentuknya udang. Ada lagi lah ni udang. Ada lagi. Lain apa lagi yang saya tahu pun 3 tu ya. Kerang, udang, ikan mai. Lagi ada lagi tak bentuk yang lain. Lain tak nampak lah kan. Maka ikan mai ni dia dari mana? Sarang. Sarang tu kita panggil apa? Acuan. Acuan. Orang Arab panggil acuan iaitu qawalib. Qawalib tu kata jamak daripada qalib, bukan ghalib. Qaf ya qalibun. Qalibun qawalib. Maksudnya acuan. Acuan. Apa maksud dia di sini? Semua kita buat tadi kena mengikut pada qawalibil ibadat, artinya kena mengikut acuan ibadat. Maksudnya apa? Kalau kita nak semayang, ikut acuan semayang. Tapi acuan semayang tu acuan semayang yang macam mana? Yang sah, acuan yang betul, yang original, bukan yang tiru-tiruan. Faham tak? Kita kalau kita semayang ni tiru-tiru ya, jadi tak? Tak jadi. Bila tak jadi, kalau kita dapat ilmu tu, kita kata ilmu laduni, tu bukan laduni, tu dalam guni. Tu jawab dia. Tu jawab dia. Apabila amal itu tak sahih, maka ilmu dia tak sahih, amal dia tak sahih, yang dia dapat tu juga bukan sahih. Faham? Tak faham dia macam tu? Sebab dia beramal tidak ikut acuan. Kita nak bagi sahih satu perkara tu, beramal dia kena ikut acuan dia. Macam ikan mai tadi, acuan dia ikan mai, dia tak akan keluar ikan keli. Pasal acuan dia ikan mas. Adakah kita bubuh itu acuan ikan mas, tiba-tiba keluar mai ikan keli? Loh, gitu kau. Tak jadi keli. Faham? Ini cakap perumpamaan. Macam tu juga. Bila kita nak beramal ibadat, semua tu mesti kena ikut acuan ibadat yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara ringkasnya qawalibul ibadah, nama acuan ibadat. Ikut acuan ni lah. Kalau tak ikut acuan tak jadi. Apa yang tanya, tuan-tuan semayang ikut acuan lagi? Ikut acuan tak lagi? Acuan Rasulullah semayang mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini Nabi kita berkata kepada Malik bin Huwairis dan sahabat-sahabatnya yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kami semayang. Maka Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Itu acuan. Faham tak? Itu nama acuan. Semayanglah seperti mana kamu tengok aku semayang. Nak semayang yang betul, kena ikut acuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita kena belajarlah lagu mana sifat semayang Rasulullah. Dia panggil sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sifat cara bagaimana Nabi kita semayang, barulah semayang kita sah, semayang kita diterima, dan semayang kita itu akan dianugerahkan limpah kurnia faid ilahi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sekarang kita lencong sikit, tapi tak lari tajuk, cuma nak pergi faham. Kita tanya bab karamah. Kalau mu'jizat itu diberi kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, kita tanya, apakah sir, rahsia dan hikmah Allah Ta'ala berikan mu'jizat kepada rasul? Jawab. Apa sir dia? Apa rahsia dia? Nak meneguhkan, nak membenarkan, nak betul kata perjalanan dia pun ni betul. Itu hikmah diberi mukjizat. Begitu juga apakah sir, hikmah Allah Ta'ala berikan karamat kepada para wali. Kerana hikmahnya nak membenarkan mereka tu wali, membenarkan kata mereka ni wali betul, mereka ni betul-betul wali, bukan wali syaitan, tapi wali Tuhan. Kan, wali Tuhan. Tengok perbezaan antara mukjizat dengan ihanah. Ihanah tu menghinakan, berlaku kepada Musailamatul Kazzab. Di zaman Rasulullah, Musailamatul Kazzab dia ni digelar mutanabbi. Mutanabbi bermakna mudda'in nubuwah, orang yang mendakwa jadi nabi. Dia panggil nabi palsu. Kan? Jadi Musailamatul Kazzab dia kata, aku nabi juga, aku pun ada mukjizat juga. Dia ada sahabat depa yang kena anak panah, kan? Kena anak panah kat biji mata sebelah ni, terkeluar. Kemudian Musailamatul Kazzab ambil bubuh, dua-dua buta. Kesalahan kepada Nabi bila seorang sahabat iaitu Samit, Ubadah bin Samit kena anak panah, terjuntai biji matanya. Maka Nabi kita ambil biji mata tu, bubuh balik. Maka biji mata yang dibubuh oleh Nabi itu lebih terang lagi daripada mata yang sebelah lagi. Ini mukjizat. Manakala Musailamah Kazzab tadi dia bubuh mata, hak ni buta, yang ni pun buta. Ihanah. Ini apa hikmah? Kerana nak membenarkan Rasulullah itu Nabi, Rasul sungguh, dan nak mendustakan Musailamah ini Nabi palsu. Dia ada Nabi palsu. Itu ihanah. Jadi sir Allah Ta'ala beri kepada karamah kepada para wali, iaitu Tuhan nak menzahirkan kebenaran wali itu. Memang wali sungguh, wali sungguh, bukan wali palsu tak? Faham tak? Ini pun begitu juga. Kebenaran kata seorang itu betul-betul beramal dengan Allah, beramal dengan kitab, dengan hadis, dan juga dia tak mengaku dirinya, dia ikhlas mata kerana Allah, buktinya dia akan dianugerahkan ladunni. Itu sir dia, itu rahsia. Kita dah beramal dengan Quran lama dah ni, 40 tahun dah duk tinggal dah nuhat ni semua, tapi tak dapat juga lagu ni, kan? Duk dapat dalam guni ya. Dalam guni itu maksudnya dalam YouTube, biarlah ilmu YouTube, dalam ilmu Facebook tu kan, Google dan sebagainya. Itu dalam guni tu. Pasal dalam guni, pasal apa dapat aku tu, tak dapat yang nom? Kerana amalan kita tadi ni bercampur baur, bukan daripada qawalib, bukan daripada acuan yang betul. Bila tak kena dengan acuan, dia akan keluar lagu lain, kan? Tak dapat macam tu. Tapi kalau kena dengan acuan dia, dia akan keluar begitu. Itu tanda acuan itu sahih, betul, benar. Tuan-tuan fikirlah,
Sebab itu disebut sini pada qawalibul ibadat, acuan-acuan ibadat. Habis. Boleh faham? InsyaAllah, mudah-mudahan faham tu membawa kita merdeka. Kalau tidak, tak merdeka lagi ya kan? Allahu a'lam. Dan bermula qasad. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.